ni Pak Doloh. Hari tu pidak konvoi merapu buat PN hari tu. Buang masa, buang minyak, membazir duit rakyat je. Tapi Tam, aku hairan lah pula awak yang Anuat pergi merata naik helikopter tak apa pula Tam. Apa cerita ni? Tang rakyat tak leh pula. Dia naik helikopter tu dia pergi buat kerja Pak Doloh. Dia pergi melawat Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih tu takkan nak pergi naik kereta lembu walaun pula kot. Dari Jumaat dia di Pahang pengerusikan mesyuarat pembangunan daerah. Lepas tu menghadiri 2 perhimpunan madani. Sabtu pula pergi Perak melawat 2 sekolah. Ahad dia pergi Johor melawat Felda dan sekolah vokasional. Dia umum peruntukan 100 juta untuk projek kolej vokasional Pangerang. Berbeza dengan konvoi walaun Pak Doloh tu, Samsuri kata 15,000 yang hadir konvoi tu. Jom kita kira Pak Doloh berapa banyak duit rakyat bazir. Kita anggap je lah seorang guna minyak RON 95 sebanyak 5 liter saja. 15,000 orang darab dengan 5 liter minyak subsidi. 15,000 darab 5 dapat hasilnya 75,000 liter minyak subsidi dah tu Pak Doloh. Kita bayar RM1.99 je. Maknanya setiap liter minyak bersubsidi, kerajaan tanggung RM1.88. Pak Doloh kira tengok, RM1.88 darab dengan 75,000 liter dapat berapa? Itulah duit rakyat yang digunakan untuk subsidi konvoi tu. Ui, RM141,000. Banyak tu. Tahu pun. Banyak tu lah membazir duit rakyat. Dalam keadaan macam ni, konvoi bazir duit rakyat. Pasal itulah saya duk ceramah kat Pak Doloh. Dia jalan terus pula dah, Pak Doloh. Oi.